Saya tahu ramai antara kita dah letih tengok Gaza dibom. Rasa marah, rasa sedih tapi tak tahu nak buat apa. Saya pun merasakan benda yang sama. Tapi baru-baru ni ada satu perkara besar yang berlaku. Nama dia Global March to Gaza. Konvoi Sumut. Yang mana lebih 1,000 orang daripada Tunisia dan negara-negara Arab tengah bergerak ke sempadan Gaza sekarang. Bayangkan satu dunia berkumpul, 50 negara akan berhimpun di Kairah dan bergerak berarak bersama-sama sampai ke Rafah. Satu suara, satu hati untuk pecahkan sekatan ke atas bumi Gaza. Dan ini bukan impian dan ini sedang berlaku. Kita mungkin tak dapat berjalan ke sana, tapi kita masih boleh jadi sebahagian daripada gelombang ini. Dengan share video ini, doa dan sokongan dana. Sikit daripada kita, namun ia besar bagi mereka. Kalau anda betul-betul sokong Palestin, jangan tunggu sampai viral baru nak peduli. Follow sekarang sebab saya akan update setiap langkah mereka dalam misi ini. Gaza tak perlukan simpati kita, Gaza perlukan tindakan, dan tindakan pertama boleh jadi semudah tekan butang share. Kita mula dengan satu langkah macam mereka. Dan update terkini, mereka telah ditahan di Kairo. Doakan mereka, mudah-mudahan kita dapat berjaya.